Hari ni senang cakap satu topik refinance. Banyak kadang-kadang dia orang ingat refinance itu kedai along ke, kedai pajak ke apa ke. Kita bukan kita kedai kereta. Saya hanya tolong you orang buat loan sahaja. Kita ada license kita use car, kita jual kedai kereta. Kita ada majlis license, kita ada poly license untuk jual kereta second hand. Saya hanya tolong you buat loan sahaja. So you boleh pergi kredit, you boleh pergi bank. Bank buat 10 tahun hingga 15 tahun punya kereta. Kredit buat sampai boleh up to 20 years. Bermakna bank 15 tahun 10 tahun punya kereta boleh buat 5 tahun loan. Kalau kredit 10 tahun boleh buat maksimum 9 tahun aja. Tapi untuk popular punya kereta dia buat 20 tahun kalau unpopular dia buat 17 tahun aja. So mengenai ini isu bank interest berapa? 3 lebih. Lebih kurang macam itu Kredit 7-8%. Saya boleh dapat cashback berapa? Saya punya kereta boleh refinance tak? Saya punya gaji layak tak? Saya nama boleh pergi refinance tak? Refinance tak boleh blacklist nama mesti nak bersih gaji mesti nak masuk bank. Ini yang penting. Tak ada license tak ada masalah. Dengan kalau you orang utara punya, you boleh datang KL. Kalau you Selatan punya, you boleh pergi Senai, Johor Bahru. Kita ada 2 cawangan. Mengenai ini isu refinance tak payah malu. Terus tanya saya aja. Terus tanya aja. Kalau you tak buat saya punya, tak ambil saya punya perkhidmatan tak apa. Saya kasih saya punya information, saya kongsi saya punya information. Tak payah malu. Saya free of charge. Apa yang saya tahu punya, saya bagi saya punya information. You orang mengenai ini isu, ini topik, terus PM saya, terus call jangan PM PM susah nak reply. Jangan malu jangan malu. Kita bukan along kita bukan kedai pajak. Kita tanya aja, free of charge. Sekian, terima kasih.